Okey, hari ini Fendi nak ajar macam mana nak tukarkan produk ni, produk original foto ni kan kepada produk anda sendiri. Tengok tu. Saya cuma tukarkan produk ni kepada produk saya sendiri. Okay, tengok tu. Produk ni, produk original kepada produk sendiri. Produk original, produk sendiri. Okay, cara-cara dia senang sahaja. Let's say kalau you tak ada produk kan, okay, you nak, kita buat satu produk kan. I usually pergi Amazon. I suka pergi Amazon sebab gambar-gambar dia dekat sini clear. So you pilihlah satu produk and then you screenshot. You ambil satu produk tu. Okay, you pergi ke Google Gemini. Okay, Google Gemini and then you paste dekat sini. Selepas you screenshot, you paste. And then you type prompt dia, make this more detail. 8K resolution, HD quality, crisp product photo shoot, ultra realistic. Gitu. Okay, then kita kena bagi size 4.5 ratio. Saya suka bagi 4.5 ratio. Okay, so make this more detail, 8K resolution, HD quality, crisp product photo shoot, ultra realistic 4.5 ratio. Okay, lepas tu dekat dalam sini kan dia ada fast, thinking dengan pro. Kebanyakan orang guna fast, tapi Fendi suka guna thinking. Thinking. So kita guna thinking, kita tengok. Okay, kita jadikan ni sebab gambar yang you screenshot ni kan dia tak jelas sangat tau. So kita bagi dia jelas sikit. Yang lebih cantik lagi, tengok tu. Cantik kan? So dia lebih crispy daripada gambar yang ni. Daripada gambar yang screenshot kita tadi tu. So dia lebih crispy. Baiklah. Change the cleansing oil to hellofendi.com. Same text, same font, same design. Okay. Do not change anything else. Gitu. Again, kita buat thinking ya. So apa yang kita nak buat ni ialah kita nak change ni. Cleansing oil kepada hellofendi.com. Okay, jom. Jadi ke tak? Sebab kita suka design ni, tapi saya tak nak perkataan-perkataan dekat sini. Saya tak nak perkataan-perkataan dekat sini, saya nak tukarkan dia. Okay, then kita tukar. Dah tukar dah. Nampak? Dia dah jadi hellofendi.com. Maintain benda-benda yang sama. Okay, so ini produk, dah kita punya produk. Tapi saya nak tukar lagi satu. Ada dekat bawah ni, Hanskin. Hanskin tu saya tak nak. So, I tukar cakap, I boleh cakap, change the Hanskin to AI content. Same text, same font, same design, do not change anything else. Okay, jom. Dah tukar dah. AI content, okay. Kita dah tukar hellofendi.com dan AI content. So, ini kita ambil, kita save. Kita savekan dia. Okay, kita savekan dia. Drag dia dekat bawah sini. Okay, dekat dalam kotak. Okay, so ni produk. So macam mana kita nak buat ni? Replacekan model. Senang saja. Replacekan model, you pergi Pinterest. You pergi Pinterest, you type beauty product model. Okay, you type beauty product model. Lepas tu you enter je. Lepas you enter je, you nampak banyak ni. Banyak produk-produk dengan influencer lah dekat sini kan. Dengan banyak produk-produk dengan influencer, you pilih mana satu yang you suka. You pilih mana satu yang you suka. Okay, let's say this one. Kita pilih this one kita pilih this one, this girl. Okay, nampak tak? Okay, so kita ambil dia. Kita nak replace kepada produk kita ni. Kita nak replace kepada produk kita ni. So, macam mana? Copy je. Save je image ni, sorry. Save image ni. Save dekat desktop ke, whatever. Okay. Dan pergi ke Google Gemini. Tarik dekat dalam kotak ni. Okay, tarik dekat dalam kotak ni. Then, cakap replace image number 2 product to image number 1. Maintain the same. Itu je. Replace image number 2 product to image number 1. Okay, replace image number 2 product to kepada image number 1. Okay, jom kita tengok. Jadi ke tak? Okay, belum lagi. Tengok. Dia dah tukar. Kan? Okay. Dia dah tukar dah kepada produk kita. So, senang saja. Save tu. Produk ni, tukar kepada produk ni. Okay, ni produk original. Kita tukar kepada produk sendiri. Very, very easy.
Senang saja. Google Gemini, pergi Amazon cari produk, ataupun kalau you ada produk sendiri, you upload your produk sendiri. Lepas tu, you pergi Pinterest cari model-model yang anda suka, tukar aja. Okay? Replace image 2 to product image 1. Semoga membantu.